Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Aina Badrina dan saya Dia Hawani dari Bespoke JJTV. Hari ini kami berada di Dewan Gemilang SK Jerantek Jaya bagi membuat liputan mengenai sekitar Majlis Mesyuarat Agong PIBG kali ke-23 di SK Jerantek Jaya. Kelas cantik, sekolah bersih bukan bandingan. Budaya menarik, karakter terpuji jadi amalan. Pengajaran berfokus, pembelajaran tersusun. Tujuan utama pasti capai kejayaan gemilang. Mesyuarat Agong PIBG pada kali ini dimeriahkan lagi dengan kehadiran YB Tuan Haris Saleh bin Haji Hamzah, ada lantikan Ahli Dewan Negeri Pahang yang akan merasmikan Mesyuarat Agong PIBG pada kali ini. Cemerlang, kau kurikulum bersinar, persatuan PAJ. Orang yang telah mengukur mereka guru-guru lahirkan generasi Malaysia Madani, pemimpin masa harapan. Dari sukan cemerlang, kau kurikulum bersinar. Assalamualaikum Puan, saya Dia dari Bespoke JJTV. Boleh saya tanya satu soalan? Apakah pendapat Puan mengenai mesyuarat PIBG pada hari ini? Mesyuarat PIBG ini cikgu dan semua ahli PIBG diterangkan dengan lancar dan semua dapat memahami konteks yang betul lah hari ini. Kiranya program berjalan dengan lancar lah. Terima kasih Puan. Apakah penambahbaikan yang ingin Puan cadangkan kepada pihak PIBG pada hari ini? Okey, sebenarnya tadi saya dapat membuat usul dan cadangan supaya SKJJ membuat satu baju identiti untuk belajar. Apakah pendapat Puan tentang PIBG pada hari ini? PIBG bagi saya amat-amat bagus dan baik kepada ibu bapa sebab bila datang boleh tahu
masalah ataupun nak mengemukakan pandangan. Apakah penambahbaikan yang ingin Tuan cadangkan untuk pihak PIBG? Cadangan saya dekat luar tu untuk ibu bapa yang menunggu tu ambil anak sekolah, kalau boleh letak kemah lah. Sebab keadaan cuaca kan panas kan, menunggu tu lama, kena ada yang bawa anak kecil. Kesian. Sekian dahulu liputan dari kami bagi Mesyuarat Agong PIBG 2025. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang. Dari saya, Dia Hawani, Aina Badrina melaporkan untuk Facebook JJ TV.